Okay, kita record dulu insya-Allah. Ada rakan-rakan kita apa tu yang tak dapat join malam ni. So kita record dulu lah ya. Okey insya-Allah. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh lagi ya. Okey, kita marilah sama-sama kita perbacakan dan sedekahkan Al-Fatihah kepada kedua ibu bapa kita, guru-guru kita, sahabat handai kita, jiran tetangga kita, kepada saudara mara kita dan seluruh umat Islam di dunia ini, sama ada yang masih hidup atau telah meninggal dunia. Mudah-mudahan mereka semua sentiasa dalam rahmat Allah SWT, sentiasa dalam lindungan Allah SWT, sentiasa diberkati oleh Allah SWT, dan dipermudahkan segala urusan mereka semua insya-Allah. Okay. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Okey. Jadi pertama sekali saya mengucapkan tahniah di atas kehadiran anda pada malam ini. Bukannya senang Allah dah jentikkan hati kita, Allah bagi ruang kat kita malam ni untuk kita hadir ke majlis ilmu, majlis untuk kita barangkali antara majlis yang boleh banyak bagi manfaat kita pada malam ini. Pesan guru saya, datanglah banyak-banyak majlis. Kita tak tahu majlis ilmu yang mana. Kita datanglah banyak-banyak majlis ilmu. Kita tak tahu majlis ilmu yang mana boleh mengubah kehidupan kita. Majlis ilmu mana yang boleh kata meninggikan darjat kita. Okey, mudah-mudahan ilmu pada malam ini boleh kata banyak memberi manfaat kepada kita dalam kehidupan harian kita, sama ada dalam bidang akademik maupun kehidupan seharian kita insya-Allah. Okey, saya first kali saya perkenalkan diri saya dulu. Okey, saya Cikgu Fauzan lah mana yang tak kenal lagi, salam perkenalan. Yang mana yang tingkatan 5, yang sekolah teknik, sekolah saya, sekolah macam-macam sekolah lah, ada tempat tuition Jadi selamat datang, salam perkenalan daripada saya Cikgu Fauzan. Saya mengajar di salah sebuah sekolah di SMK di Mentakap Temerloh. Jadi alhamdulillah sekarang ni saya berada di kampung di kampung Guntung Bunuk Susu, Pasimas, Kelantan. Mana yang ada dekat kampung sekarang ni. Okey, selamat pulang ke kampung, selamat bercuti. Jadi alhamdulillah. Okey, malam ni kita disajikan insya-Allah saya akan kita akan sharing kita minta sharing daripada daripada saya insya-Allah tentang soalan-soalan yang akan kita bincangkan pada malam ini. Okey. Jadi melihat kalau kita melihat keadaan result pada tahun lepas, ramai di kalangan kita gagal dalam peperiksaan matematik. Dalam satu akhbar mengatakan saya tak silap 2000 berapa 2022, tapi yang lepas belum keluar lagi, tak silap 81,000 orang yang gagal dalam matematik. Betapa ramainya yang gagal matematik. Nauzubillah min zalik. Semoga kegagalan itu bukan milik kita suatu hari nanti insya-Allah. Jadi atas usaha yang kita datang ke kelas malam ini adalah antara ikhtiar kita. Minta Allah tengok ikhtiar kita, usaha kita. Lepas ni kita bertawakal kepada Allah SWT. Mudah-mudahan ikhtiar kita pada malam ini Allah lihat, Allah dengar. Mudah-mudahan apa yang kita nak capai dalam hidup kita ni tercapai dengan mudahnya insya-Allah. Okey. Jadi pada malam ini cikgu nak share beberapa perkara tentang topik-topik matematik yang cikgu rasa terlalu penting untuk kita fokus, terutama sekali bagi tingkatan 5 yang bakal menghadapi peperiksaan percubaan dijangka dalam bulan 7 ni. Minggu depan, bulan depan dah. Bulan depan dah percubaan. Pejahan celik tingkatan 5 dah bulan depan dah nak percubaan. Jaga bulan 7 bulan 8 ni diadakan percubaan bulan 7 bulan 8 ke
Bulan 9 wallahualam. Kalau cikgu suka cepatkan. Okey. Sebab apa? Kita dengan tekanan lah, kita dengan banyak kita dapat belajar. Dalam keadaan kita tertekan, kita dapat kreatif, kita dapat orang kata be smart dalam belajar insya-Allah. Okey. Peperiksaan percubaan orang kata diawalkan, katanya diawalkan daripada tahun lepas. Sebelum ni kita melihat bulan 7 bulan 8 tu kata dah start exam dah. Okey, insya-Allah. Jadi bulan 4 tingkatan 4 pun sama. Bulan tingkatan 4 pun sama, ada misi dia, bukan tahun untuk awak berbulan madu. Bukan tahun untuk awak bermain-main. Ada tingkatan 4 jauh lagi, lambat lagi SPM tak. Jadi tingkatan 4 lah antara topik-topik yang banyak sekali masuk dalam peperiksaan SPM. Okey. Jadi cikgu nak tanyalah setakat yang awak ingat lah tingkatan 4. Tingkatan 4 topik apa awak dah belajar dah. Tingkatan 5 cuba awak bagi tahu topik apa yang awak dah belajar dah. Awak dah belajar dah untuk tingkatan 4. Okey. Tingkatan 4, tingkatan 5. Cuba sukatan serakan. Dah belajar ya tingkatan 4 ya. Okey. Sukatan serakan. Lagi. Sebab apa yang seingat awak lah, awak dah belajar, dah ulang kaji dah. Mana-mana pelajar SPM yang dah SPM tahun ni dah ulang kaji dah. Tingkatan 4, topik-topik tingkatan 4. Okey, Nur Adina. Operasi set. Dah ulang kaji dah. Alhamdulillah. Yang mana tingkatan 4 tu memang fresh lagi lah. Dia masih ingat lagi lah. Persamaan kuadratik. Syafiqah. Okey, good. Lagi lah. Apa yang topik yang awak dah belajar dah setakat, mungkin barangkali dah berada sepanjang tuition dengan saya. Mungkin dengan cikgu-cikgu awak, dengan cikgu-cikgu lain. Ketaksamaan linear. Okey, Ahmad. Bagus. Okey, Syafiqah, persamaan kuadratik. Lagi. Apa topik? Topik ada setengah pelajar tu yang main belajar je. Tanya topik apa? Tak tahu cikgu. Tak tahu cikgu. Okey, graf gerakan. Okey, bagus. Itu antara topik-topik hot yang bakal kita bincang pada malam ini dan malam-malam seterusnya. Dengan cikgu ada beberapa modul daripada saya, percubaan-percubaan yang lepas. Mengikut pengalaman cikgu, penting soalan-soalan yang lepas kerana soalan-soalan pattern soalan lepas hampir sama masuk dalam peperiksaan sebenar. Dia pattern dia itulah. Kita nak tahu pattern dia macam mana. Okey. Jadi jangan ambil remeh, jangan ambil kata tak cakna sangat peperiksaan yang lepas. Tak apa, lepaslah. Kita nak jawab yang kini tak. Yang lepas itulah menjadi kata guide untuk kita macam mana nak jawab teknik-teknik nak menjawab soalan-soalan yang lepas. Okey, graf gerakan, persamaan kuadratik, apa lagi, banyak lagi. Okey. Tingkatan 4, tingkatan 5 yang okey, boleh tak cikgu nak tahu berapa ramai yang ada kat sini tingkatan 4, tingkatan 5. Okey. Yang tingkatan 4, okey, saya tingkatan 4, saya tingkatan 5. Okey, cepat type dalam chatbot tu. Cikgu nak tahu berapa ramai. Dan tingkatan 5, tingkatan 4 ada dalam kelas cikgu malam ni. Okey, Faris tingkatan 5. Lagi Putra, Ahmad, Aidina, Tamia, Alia, lajunya. Okey, Khairul, Putri, Khalid tingkatan 4, Alia 5, Safika, Danish. Okey, Akib, Azurat. Azura 4 ke 40 tu Azura. Okey, Akif only. Okey, lagi. Okey, 4, 40. Auni. Right. Okey. Jadi alhamdulillah Afiq, okey, terima kasih atas respon. Cikgu nak yang boleh tak awak macam dalam kelas online ni, ramai sebenarnya yang dapat manfaat daripada kelas online ni. Okey, ada kawan cikgu tu dia kata kelas online ni hampir memberi, kata kalau satu kelas tu 4,000 orang masuk kelas dia. Jadi mudah-mudahan tolong bagi fokus. Sebenarnya online ni ada pelajar kita ni dia kata lebih suka belajar secara online daripada secara bersemuka. Dia kata kelas online ni macam depan-depan dia, cikgu ni berada depan dia kata. Tapi dia fokus lah. Dia catat nota, dia ada kalkulator kat depan. Dia kata kalau dia kelas online memang dia tak akan makan nasi, tak akan main handphone lain, tak akan main game, memang akan jaga walaupun dia tutup video, walaupun dia tak buka video. Okey, dia akan jaga adab-adab dalam menuntut ilmu. Ini pelajar yang kita nak lah. Jadi cikgu harap pelajar-pelajar yang ada depan cikgu ni
Kalau cikgu bincang soalan, tolong bagi respon. InsyaAllah. Setidak-tidaknya itulah. Walaupun tak buka video, walaupun lagi bagus buka video lah. Kalau buka video ni secara automatik, memang kita akan jaga attitude kita depan seorang guru. InsyaAllah. Okay. Jadi insyaAllah kita akan mulakan jam sekarang ni 8.55. Okay, kita menunggu sahabat-sahabat lain tiba. Ada yang masalah lain, ada masalah password lah, ada masalah ID. Okay, jadi Alhamdulillah ini yang kita 39 orang yang hadir pada malam ini. Dengan khabar yang mana tak hadirnya, mereka ada kelas yang kata sama, kelas bertindih dengan kelas sekolahnya. Okey lah, Alhamdulillah. Okey, walau bagaimanapun tak apa, yang ada kita teruskan dengan kelas kita pada malam ini. So cikgu nak ada satu kajian okay, ada sharing sikit daripada cikgu ni. Okey. Ya, ada kalau mana masa terus buka mic, lepas tu ataupun buat ke chatbot. Cikgu, suara cikgu tak jelas. Cikgu, suara cikgu slow. Cikgu tak clear, cikgu. Okey, bagi tahu Cikgu boleh ulang sekali lagi, cikgu. Cikgu, boleh tak? Cikgu kata slow sikit. Okey, insya-Allah Okey. Jom yang baru masuk, selamat datang. Okey, cikgu ucapkan. Okey, insya-Allah. Okey. Ini adalah perbincangan hot kita pada malam ini dan malam-malam seterusnya. Itu topik-topik penting untuk mudah lulus. Bagi saya lah, sebenarnya awak ni tak ada masalah nak lulus. Bagi saya, awak ni orang-orang yang dah terpilih datang ke sekolah ni, datang ke majlis ilmu ni, rasanya tak ada masalah. Saya rasa yang orang kata ada keinginan dah ikuti kelas cikgu ni pun, insyaAllah tak ada masalah untuk mudah lulus. Lulus tu dalam tangan, insyaAllah. Cuma lulus cemerlang ke, lulus macam mana, sederhana ke, orang kata lulus sekadar lulus ke. Okey, jadi hari ni cikgu nak bincang 10 topik penting mudah lulus persediaan akhir menuju SPM. Format sebenar SPM, pelbagai arah soalan. Okey, jadi langkah pengiraan lengkap lah. Yang mana ada pen, ada pensel kat depan, tolong bersiap sedialah. Lepas ni sebab cikgu ada pengiraan. Okey, dia macam bukan sebanyak mana awak mengikuti kelas. Bukan kata aku ni kelas banyak dah, tuition banyak dah, guru cikgu ramai dah aku belajar, tapi masih lagi tak faham. Itu bukan soal dia. Soal dia sejauh mana usaha awak nak memahami satu-satu perkara yang nak diajar, yang diajar oleh guru awak. Bagaimana usaha awak untuk awak berfikir dan awak untuk memahami apa yang diajar. Betul kita hadir ke kelas, tapi kalau kita hadir ke kelas sekadar hadir, tidak hadir dengan hati kita, itu ialah sekadar hadir je lah. Jadi kita nak biar kita all in one, dapat kita hadir, kita dapat kita faham dan seterusnya. Okey. Jadi malam ni kita nak bincang topik-topik penting. Ini antara aras kajian-kajian telah kita buat. Okey, analisis markah-markah topik pada setahun 2 ini. SPM bermula 2001, bermula 2003. Kalau kita melihat kepada 10 topik ini, ialah topik matrix, topik operasi set. Kalau kita melihat kat sini ialah topik matrix, operasi set, lepas tu sukatan serakan, penakulan logik, ketaksamaan linear, graf fungsi, rangkaian graf, teori graf, graf gerakan, plan dongakan dan transformasi. Bila mana kalau kita melihat fokus kepada 10 topik yang kita bakal belajar nanti kalau sempat, insyaAllah. Okay. Cuba tuan-tuan dan puan-puan, para pelajar, cuba tengok markah di bawah ni. Berapa markah? Majority. Markah ni kertas 2 biasanya kertas 2 kertas 2. Majoritinya lebih daripada 60 markah. Ada satu je tahun 2022 tu 50 markah, tapi hampir 60 markah. Maknanya nak bagi tahu je, maknanya kalau kita dah orang kata menguasai 80 topik, 8 daripada 10 topik pun is okay dah. Mungkin dapat 50 markah yang kita dah bekalkan untuk kata SPM nanti. Jadi topik-topik ini
penting bagi cikgu sangat penting. Cikgu akan tumpu metrik, operasi, sukatan sarakan. Penaklukan logik dia tak banyak sangat. Okey, boleh kita teruskan. Okey, kertasama linear, graf fungsi, rakan integraf, graf-graf pelan donghakan. Pelan donghakan ni sejak akhir ni memang tak masuk. Jadi tahun lepas pun tak masuk. Jadi tak apa, kita akan gantikan dengan insurans, okey, ataupun cukai. Okey, kita akan gantikan insurans atau cukai. Transformasi. Banyak markah transformasi. Okey. Jadi biasa kalau graf fungsi kertasama linear, okey, graf fungsi ni kita akan ganti juga, kita akan combine dengan keuangan. Topik-topik keuangan di tingkatan 4. Tingkatan 4. Okey. Keuangan di tingkatan 4. Jadi itu topik-topik yang kita akan bincangkan. Kalau sempatlah insya-Allah kita akan pergi walaupun sikit. Jadi ini topik tingkatan di kertas 2. Jadi, malam ni cikgu nak fokus untuk topik di tingkatan 1, 2 dan 3 sahaja dulu. Tingkatan 1, 2 dan 3 kita review balik. Tingkatan 4 kalau dalam peperiksaan pertengahan tahun ke, peperiksaan akhir tahun ke, dia akan masuk sekali. Tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3, tingkatan 4. Kalau tingkatan 5, dia masuk semua sekali. Kalau peperiksaan pertengahan percubaan, dia akan masuk semua sekali. Ya, okey. Ini antara benda-benda yang kita perlu perhatikanlah. Tengok sukatan serakan. Awak tengok sukatan serakan kat sini. Berapa markah dia bagi? Keseluruhan markah. Bayangkan 27 markah yang tertinggi awak tengok. Bayangkan 27 markah. Bermaknanya tingginya markah dia bagi tu 27 markah. Daripada bermula 10 hingga 27 markah. Okey, markah-markah yang diberi. Rugi kalau kita tinggal soalan-soalan yang topik-topik yang berkaitan dengan sukatan negara. Matrix, operasi set, metrik, semua tiap-tiap yang ni adalah yang maksudnya setiap tahun. Yang cikgu garis ni. Transformasi, graf gerakan. Okey, selalu juga masuk. Ketaksamaan linear, graf ketaksamaan linear juga selalu masuk. Benda-benda ni yang merisaukan saya ni, markah yang banyak ni. 10 markah. Kalau ketaksamaan linear tengok 10 markah. Okey. Jadi malam ini kita nak bincangkan, macam mana nak, okey, teknik nak lulus, insya-Allah awak boleh melihat kepada apa yang terpapar dalam skrin ni. Nak lulus macam ni lah. Kalau nak cemerlang, ditambahkan lagi dengan soalan-soalan objektif. Ramai pelajar kita nampak susah sikit dia tembak. Dia tembak. Jadi tembakan dia tak menepati sasaran. Jadi kalau nak tembak, ada cara dia, ada teknik dia. Sekejap lagi saya akan ajar. Okey. Boleh faham tak setakat ni? Jelas tak apa yang cikgu terangkan? Cakap jelas cikgu. Okey, cuba type sikit. Cikgu nak dengar sikit. Asal cikgu je cakap ni. Okey, cepat. Jelas cikgu. Okey, faham. Bagus. Terima kasih. Jelas Putera, jelas Ahmad, Dania, Kristina. Terbaik. Okey, Alia. Jelas cikgu, cepat. Mana lagi? Bukan setakat cikgu nak awak bagi respon cikgu. Alia, terima kasih. Yang buka mic pun tak apa. Jelas cikgu, bagus. Terima kasih cikgu. Terbaik cikgu. Okey jadi insya-Allah kita akan hari ini kita tak sentuh lah soal keuangan ke insurans cukai, cikgu tak sentuh lah jadi untuk tingkatan 5 insya-Allah cikgu ada beberapa perkara yang cikgu akan ulang ni, akan bagi bonus untuk di akhir rancangan nanti. Tingkatan 5 sajalah okey. Putri, Alia, Khalid, terima kasih. Jelas. Okey. Nampak ini strategi-strategi macam mana kita nak lulus cemerlang dalam peperiksaan SPM. So kita kena study smart lah. Tak semua topik kita kena belajar, kita kena pulun, tak ada. Jadi belajar pulun juga, tapi kita be smart. Okey, insya-Allah. Okey. Jom kita pergi kepada soalan-soalan objektif. Okey. Ini adalah soalan-soalan ini, cikgu tak tunjuk soalan objektif lah. Ini soalan-soalan tingkatan 5. Kita keluar dulu, kita pergi masuk kepada modul yang cikgu bagi pada awak dalam dalam WhatsApp cikgu bagi. Boleh print, jangan print semualah, banyak tu. Kalau nak print boleh print, tak ada masalah. Tapi sebab memandangkan awak duduk asrama,
Nak print semua pun print lah. Alang-alang nak balik kampung tu sekali-sekala, pergi ke kedai ke, kalau ada printer kat rumah, print lah semua sekali. Sebanyak berapa lain, banyak ratusan sehingga beratus lah ni rasanya. Jadi ini antara topik-topik yang telah dihuraikan, diletakkan di bawah satu topik. Topik tingkatan 1, tingkatan 2. Okey, nampak tapi walaupun dia dah ada jawapan, sekarang ni kita nak bincang macam mana kaedah-kaedah nak menjawab soalan-soalan macam ni. Okey, nak tembak ke, kita ada teknik dia. Nak tembak ke, nak jawab ke. Okey. Kalau kita melihat kepada soalan-soalan yang terpapar ini adalah soalan-soalan objektif. Okey, cikgu nak test lah sekali. Tingkatan 4 ke, tingkatan 5 ke. Okey, boleh tak? Saja nak test. Boleh tak awak buat soalan nombor 6, cuba cari apa jawapan dia. Jangan tengok jawapan, ada jawapan tu tapi jangan tengok. Dengan kekuatan awak, dengan keupayaan awak, kepakaran awak, kemahiran awak, cuba tengok soalan nombor 6. Okey, cuba buat soalan nombor 6. Okey, kat mana jawapan? Jawapan tu dah ada. Jawapan tu dah ada ni. Kalau setiap nombor tu ada bagi dah jawapan tu. Answer tu. Ni. Dia dah bagi dah answer ni. Soalan alamak. Ni soalan apa ni? Ni bukan, ni soalan answer bagi soalan nombor 7. Soalan ni jawapan dia ada kat atas tu. Okey, cuba bagi. Jawapan tu dah ada tapi teknik kita nak menjawab tu. Okey, cuba jawab soalan ni. Cuba jawab soalan ni. Diberi 3P tolak 4Q, 8 tambah P per 5, ungkapkan Q dalam sebutan P. Okey. Okey, cuba jawab soalan ni. Okey. Okey, jawab soalan ni letak dekat chatbot tu. Okey, apa jawapan awak? Jangan tengok jawapan lah. Kalau boleh jangan tengok jawapan. Jawapan tu dah ada dah kat depan awak tu. Cuba buat. Apa jawapan dia? Mungkin ada jawapan kita salah. Ini soalan tingkatan 1. Ini rumus algebra tingkatan 2. Semua tingkatan 4, tingkatan 5 kan malam ni kan. So ini biasa soalan objektif yang biasa keluar untuk soalan-soalan objektif. Dan ramai di kalangan kita tembak je soalan ni. Rugi kalau kita tembak dengan kata tidak berilmu, tembak dengan cara tidak berilmu. Rugi Okey, setidak-tidaknya kita boleh buat sikit, kita dah tahu dah hint jawapan dia tu. Okey, cuba chatbot apa jawapan dia tu. Soalan nombor 6 ni. Cuba buat. Jadikan P okey, ungkapkan Q dalam sebutan P. Kita bermula di tingkatan 1, tingkatan ini tingkatan 2 lah. Sekejap kita akan bermula di tingkatan 1 lepas ni. Okey, soalan-soalan ni selalu keluar. Macam mana memang hampir setiap tahun lah, percubaan lah dia akan keluar ni soalan ni. Satu markah boleh membezakan kita A ataupun B. Boleh membezakan kita B dan C. Betul tak cikgu? Okey, teruskan. Okey, mana-mana lagi jawapan Faris. Thank you Faris. Awak orang pertama jawab Faris. Okey, biasa ni orang bagi respon yang positif, respon yang agresif, cepat bagi respon. InsyaAllah bukan tanda hint seorang nak berjaya tu. Ya Zura, silakan. D. D. Okey, ada yang dapat D. Okey, tak apa. Ada dapat A. Okey, ada lagi. Ada pelajar suka dia soalan macam ni. Inilah soalan antara favorite soalan macam saya. Saya suka terus tengok soalan ni ada tak soalan ni. Antara soalan-soalan pertama saya akan jawab soalan ni lah. Okey.
InsyaAllah. Okey, jom kita bincang. Nampaknya ramai tengah mencuba tapi masih tak keluar lagi jawapan. Okey, jom. Diberi 3 tolak P, 3P tolak 4Q, 8 tambah PQ, bahagi dengan 5, ungkapkan Q dalam sebutan P. Maknanya, Q dalam sebutan P. Makna Q sama dengan, macam ni lah. Q sama dengan something. Okey. Jadi, macam mana kita nak buat? First kali, kita bawa 5 ke atas ni. Bawa 5 ke atas ni. Okey. Jadi, akan jadi apa? 5... 3P tolak dengan 4P tolak sama dengan 8 tambah PQ. Macam tu. Okey. Bawa 5 ke atas. Lepas tu kita kembangkan dia. Kembanglah. Okey. 15P ni 20P. Okey, sorry, bukan P, Q. Okey. Kalau salah bagi tahu saya ya. Kadang-kadang ni keadaan saya terlepas pandang juga. Okey, 4 Q. Okey, yang ini akan jadi 20Q. Okey. 8 tambah PQ. Okey. Seterusnya. Okey, seterusnya. Okey, apa kita kena buat? Pisahkan, asingkan dia. Asingkan. Kalau 15P ke sini, kekalkan. Bermakna kita nak asingkan Q ya. Okey, Q. Okey, tolak 8. Sama dengan PQ kekalkan tolak 20Q. Okey, Q kita letak satu tempat lah. Sebab kita nak jadikan Q sebagai tajuk. Kita nak jadikan Q sebagai tajuk. Okey. Jadi 15P tolak 8 akan jadi P cikgu keluarkan. Okey, sorry. Q cikgu keluarkan. Q cikgu keluarkan akan jadi P, sorry, Q P tolak 20. P tolak 20. Nampak tak? Itu yang kita, kalau kita nak tembak dalam keadaan kita ni berilmu, ada ilmu sikit. Jangan tembak bodoh-bodoh. Kata tembak bodoh main tembak je ke jawab tengok. Mana yang awak nak tembak tu, biar keadaan awak ada hin 20 pihak tu. Katakanlah awak start ketika ini, awak tak tahu nak buat apa dah. Cikgu, Nampak tak dalam ya? 20 tu kalau pindah sebelah sana jadi Ya. positif. 20 Ya, Q akan tu jadi pindah. positif kan? Okay, thank you very much. Macam tu. Okay, terima kasih. Terima kasih. Okay, good. Okay, bagus. Respon macam ni lah saya nak. Kadang-kadang tu kita cikgu dalam fikiran cikgu tu, okay, kita dah tolak dah. Kita ni kadang-kadang ni tercuai macam tu lah. Okay, terima kasih. Okay, Alhamdulillah. Bila dah jadi P tambah 20, okay, nampak tak? Di sini ada dah jawapan kat kita. P tambah 20, P tambah 20. Tapi sini lain sikit. Lain sikit. Yang di bawah ni lain. Kenapa jadi P tolak 20? Jadi kalau kita dah stuck dah. Kita dah apa jawapan dia? Apa jawapan dia? So 3 itulah yang mungkin barangkali jawapan kita. Tiga itulah mungkin barangkali jawapan kita. Jadi macam mana kita nak buat lepas tu? Okey, Q ni macam cikgu suka letak sinilah, balik P tambah 20, kita switch switch. Tak ada berubah apa-apa simbol. Jadi Q kita pindahkan dalam kurungan tu ke sebelah sini, akan jadi P tambah 20. Ada tak sama jawapan dia? Kalau tengok 15 tolak P tolak 8, 15 tolak P. Okey, jawapan dia ialah A. Okey, betul tak jawapan dia A? Okey, ini jawapan dia Jawapan dia ke atas ni. Okey, jawapan dia ini adalah Trial 2003 JUJ Pahang, soalan 28. Okey. Siapa betul jawapan dia kat tangan? Okey, saya cikgu, ataupun awak tulis saya cikgu. Saya betul cikgu. Okey, siapa betul jawapan dia? Okey, kalau Faris tu betul jawapan. Okey, saya betul. Iwan betul. Idina betul. Lagi siapa betul? Okey. Okey, betul. Saya Eva. Terima kasih Eva. Okey, ini soalan-soalan yang inilah yang selalu keluar. Glamour sangat soalan-soalan macam ni. Okey, terima kasih ya. Okey, cuba kita try lagi soalan-soalan macam ni. Ada tak? Okey. Okey guys.
Cuba tengok soalan ni. Okey. Ungkapkan T dalam sebutan RS. Ungkapkan T dalam sebutan RS. Okey. Cuba buat 5R kuasa 2. Ini sebagai nak pemanas badan, sesi pemanas badan. Okey, cuba jadikan T sebagai sebutan RS. T dalam sebutan RS. Okey. Cikgu bagi masa 1 minit untuk awak buat. Macam mana nak buat tu? Okey, mudah je ni pisahkan pisahkan ke, pindahkan ke, terpulang pada awak. Okey. Okay, ini soalan-soalan ramai pelajar terus terang lah, cikgu pemerhatian cikgu, ramai pelajar mudah sangat orang kata tinggal lah pun tembak soalan ni. Okey Faris, thank you very much. Okey, jom. Okey, lagi-lagi jawapan dia apa lagi? Lagi-lagi? Alia B. Okey, terima kasih. Okey, Fatihah B. Lagi apa jawapan dia lagi? Fatihah B. Okey, Khairul B. Zura B. Okey, Naufal B. Okey, good. Cikgu katakanlah cikgu dah bagi jawapan tu dalam modul awak tu, cikgu dah bagi jawapan. Cumanya awak kalau boleh macam cikgu dulu, cikgu akan tulis satu sebiji jalan kerja kat tepi tu. Cikgu akan tulis jalan kerja kat tepi tu. Supaya apa? Di akhir-akhir nanti kita boleh rujuk. Oh macam ni buat je. Kita kadang-kadang hilang idea. Jadi bila kita tulis jalan kerja kat tepi tu, idea tu kata mudah diingat lah. Kita nak refresh balik. Okey. B, jom kita tengok soalan dia. T mana T sebagai tajuk. Okey, macam mana kita nak buat Okey, 3T, cikgu suka letak 3T sebelah sini. Cikgu suka switch 3T sebelah situ. Jadi 4S tambah 4S tanpa merubah apa-apa. Apa-apa simbol lah. Jadi 3T sama dengan 5R kuasa 2 tolak 4S. Dia pindahkan ke sana. Okey, 4 ni kita pindah ke sini, dia akan jadi apa? Negatif. Okey, dia ke 4 ni kita akan pindah positif 4, pindah ke sini akan jadi negatif. Okey. Jadi T macam mana nak jadikan T? Mudahlah. Kita bahagilah T, kita hilangkanlah 3. Macam mana nak hilangkan 3? Bagilah T kiri dan kanan. 5R kuasa 2 tolak 4S bahagi dengan T 3. Ada tak jawapan dia? Ya, jawapan dia ialah B. Teknik macam ni lah kita nak jalan kerja macam ni. Kalau boleh, modul yang cikgu bagi tu awak buat jalan kerja kat tepi tu. Itu function cikgu bagi jawapan. Itu function cikgu bagi jawapan terus. Bukan cikgu nak suruh awak cari jawapan, tak. Betul juga cari jawapan, tapi cikgu nak awak setiap soalan tu biar ada jalan kerja. Yang mana yang membolehkan awak boleh refresh nanti. One day nak SPM nanti, nak percubaan nanti, awak tengok di akhir-akhir tu awak tak banyak dah buat latihan, awak nak cari idea je sebenarnya. Okey, jadi itulah function yang cikgu bagi jawapan. Okey, seterusnya cuba kita buat soalan ni. Kita hitungkan nilai. Okey, cuba tengok apa soalan ni. Macam mana? Okey, macam mana kita nak selesaikan? Diberi X tambah 1 bahagi 5. 2X tolak 1 tolak 5. Hitungkan nilai X. Ini nak guna kalkulator pun boleh. Nak guna cara manual pun boleh. Bagi cikgu. Okey. Awak kena, kalau boleh, pandai dua-dua. Pandai kalkulator, pandai manual. Tiba-tibalah kalkulator masa itulah tak ada bateri. Masa itulah dia tak function. Okey. Kalau boleh, guna kaedah manual. Cuba cari nilai X. Apa nilai X tu? Okey. Lepas ni cikgu akan keluarkan soalan-soalan objektif. Orang kata soalan-soalan percubaan terkini. Soalan-soalan terkini. Okey. InsyaAllah cikgu tengah prepare untuk 2025. 2025 soalan-soalan percubaan objektif. Okey, cuba cari apa soalan dia. Apa jawapan dia ni? Adakah A, ada dia tak cukup. Mana D? Ada D tak? Ada D ke D mungkin sebelah sana. Okey, tak apa. Kalau tak ada D pun apa jawapan dia? Okey, boleh cikgu bagi masa 1 minit. 7/8.
Oh, tak ada jawapannya sini. 7 per 8. 8 cikgu. 7 per 8. 7 per 8. Thank you very much. 7 per 8. Okey, macam mana awak guna? Gunakan kaedah darat silang. Darat silang bermakna 2 naik ke atas, X tambah 1 sama dengan 5, 2X tolak 1. So, lepas tu kita kembang lah. Kembang 2X, darat 2X, 2 darat 1, tambah 2, 5, 10X, 5 darat negatif 1, negatif 5. So, akan jadi apa? 2X tolak dengan 10X akan jadi negatif 5 tolak 2. So, negatif akan jadi negatif 8X sama dengan negatif 7. So, macam mana kita nak hilangkan negatif 8? Kita bagilah. Negatif 8 kiri dan kanan. So, tinggallah X. Akan dapat 7 per 8. So, ada tak jawapan dia kat sini? Tak ada. Apa jawapan dia ni? D. Jawapan dia mana ada tak kat atas ni? Jawapan dia ialah 7 per 8. Siapa betul? Cakap. Cepat. Saya betul, cikgu. Syafiqah betul. Khairul betul. Faris betul. Alhamdulillah. Saya betul, cikgu. Bagus. Terbaik. Okey. Ni. Kita nak study soalan ni. Okey. 7 per 8 soalan tadi ialah 7 per 8. Inilah macam mana kita nak bina, nak rukai balik macam mana kaedah dalam mencari jawapan. Bukan cikgu dah bagi dah siap-siap atas jawapan ni. Bukan soal jawapan yang kita nak. Kaedah tu macam mana kita nak mencari penyelesaian dia tu. Itu baru mantap kalau kita nak lulus cemerlang dalam exam. Okey, boleh? Bukan main tembak aje. Okey, insyaAllah. Boleh setakat ni? Jelas apa yang cikgu ajar setakat ni? Dua soalan ni. Kalau jelas, okey jelas. Kalau laju sangat, bagi tahu. Okey, jelas. Tania, terima kasih. Syafiqah, terima kasih. Okey. Jelas. Terbaik. Ini soalan percubaan. Jelas. Trial 2003 Sekolah Menengah Kebangsaan Agama. Sekolah agama dia guna soalan ni untuk percubaan dia. Okey. Kita pergi kepada soalan percubaan ni pula. Ni percubaan ni. Saya kecilkan sikit. Tak nak bagi tahu ni. Okey, rajah menunjukkan satu papan had laju. Kalau awak tengok kat highway ke dekat jalan kecil-kecil tu kan. Dia kata beri X menandakan kelajuan dalam kilometer per jam bagi sebuah kenderaan yang dibenarkan. Antara berikut yang manakah benar? Macam mana ni? Adakah 90 ni apa? Kilometer per jam ni apa sebenarnya tandaan dia? Orang kata apa persepsi kita. Kalau tengok papan tanda macam ni, pemandu kena faham dah. Okey, A, B, C dan D. Macam mana? Adakah dia sama dengan 90? Adakah dia C kurang 90? D, Faris. X sama dengan D ada. Okey, ada jawab D, ada jawab C, lagi. Apa fahaman awak tentang simbol ni, papan tanda ni? Kena pandu berapa limit dia? Kena speed berapa? Kelajuan dia berapa? Kalau meter tu kena lebih ke kena kurang ke macam mana? Khalid, okey, Azim, terima kasih. Okey guys, cuba tengok soalan ni dia kata 90 km per jam. Maksudnya kita dalam meter kita tu dia boleh jadi kita boleh drive sama dengan 90, boleh drive. Okey. Tapi had laju yang dibenarkan ialah tak boleh lebih daripada 90, tak boleh. Kurang boleh. Yang paling tepat sekali ialah kurang ataupun sama dengan 90. Itu jawapan dia ya. Okey, itu antara yang ni pun soalan trial Sekolah Menengah Kebangsaan Agama. Okey. Ini tandaan dia. Kita nampak simple je soalan macam ni pun boleh dijadikan soalan. Okey, nampak tak apa beza C dengan D? C dengan D ni X kurang daripada 90. Maknanya kita kena lari C ni kurang daripada 90. Maknanya kena laju kurang ke 90 lah.
Okey. Okey, tak masalah, boleh, dibolehkan. Dibolehkan. Tapi apa tu? Kalau kita X90 ni, kalau contoh kita berada di lorong laju, tak boleh lah. Kurang maknanya tak boleh berada lorong laju. Kalau kita bawa 40, boleh tak masalah. Tapi bawa ke tepi, kan? Kalau kalau D, X kurang ataupun sama dengan 90. Meter dia ni, kalau 90 ni, meter dia ni, okay, 90 ke atas kan, katakanlah meter dia ni 90. Boleh 90. Tapi kalau lebih 91, kalau kebetulan speed trap 91 km saja, memang sah kena saman. Macam itulah ibarat dia. Kalau kita bawa 91, memang kelajuan masa ketika itu, orang kata di AES tu, dia set 90, bawa 90, tak kena sama lagi, bawa 91, nyala dah lampu, maknanya kena tangkap dah kena saman. Itu beza dia. Ya? Itu ada sama dengan. Yang bawah ni kita ingat tahu simbol ni, katakanlah simbol ni lebih besar. Okey. Kalau simbol macam ni lebih besar atau sama dan sama dengan. Sama dengan. Yang ni lebih kecil. Yang ni lebih kecil dan sama dengan. Sama dengan. Okey, maknanya yang lebih tepat lagi ialah D. Betul lah jawapan dia ialah D. Okey. Boleh? Faham? Jelas? Okey. Seterusnya. Okey. Oh, yang ni kita tak belajar. Tak apa. Yang ni kita pergi kepada soalan first lagi. Ni. Cikgu soalan-soalan, tengok soalan-soalan macam ni keluar banyak. Keluar soalan percubaan, soalan trial macam ni. Ni. Okey. Soalan nombor 8 ni. Okey, nombor 8 ni. Cuba tengok soalan nombor 8 ni. Okey, ini soalan-soalan yang selalu keluar, banyak sangat keluar. Ini yang kadang-kadang ni ramai pelajar kalau boleh lah soalan-soalan macam ni janganlah tembak. Buat, kalau boleh usahakan buat. Okey, terima kasih, jelas betul ya Syafiqah. Okey, diberi 8 tolak 2 per R kuasa 3 sama dengan 2S. Ungkapkan R dalam sebutan S. Ungkapkan R ni sebagai tajuk lah. So R sama dengan dot. Kalau keluar soalan macam ni, okey, keluar soalan macam ni, okey. First kali kita kena hapuskan pecahan ni. Hapuskan pecahan ni. Ni. Jangan bagi ada pecahan kalau boleh ya. Okey, jom kita buat okey, katakanlah kita buat R sebagai tajuk ada pelajar dia terus R ni bawa naik atas. Salah. Jangan buat macam tu. R terus bawa naik atas. Salah. Okey, kita tak boleh sebab ada lagi 8 kat sini. So tak boleh bawa naik terus R kuasa 3 ke atas. Apa yang perlu kita buat? Kalau awak rasa susah sangat macam mana nak buat nak samakan pecahan pun rasa risau juga, takut salah. Okey, senang je. Kalau keluar soalan macam ni, okey, katakanlah sini 8. Okey. Oh, C jawapan dia. Faris. Okey, jom kita tengok. 8 bawa ke sini 8. Okey, dia akan jadi negatif 2R kuasa 3 sama dengan 2S tolak 8. Dan seterusnya R kuasa 3 kita bawa naik atas. Okey, kita hilangkan pecahan. Dia akan jadi apa? R kuasa 3 akan jadi darab 2S tolak 8. Jadi di 8. Okey, 2 darab 2S. Okey, kita kembangkan dia. Okey, kembangkan dia. Ada call daripada mak saya ya. Bagi saya 2 minit untuk saya jawab.
Okey. Apa jawapan dia? Okey, insyaAllah ya. Okey. So tu kalau biasanya kalau mak saya telefon ke waktu saya mengajar ke waktu meeting ke, saya cuba untuk angkat juga. Kan kita utamakanlah. Kita kalau kerja ni tak habis-habis kan. Kerja ke mengajar ke apa sampai bila tak habis kan. Jadi kalau mak ni call ni, saya tak nak bagi nampak ni saya ni sibuk sangat. Okey. Tak apalah, kita jawab lah. Kita utamakan mak ayah kita ni tak rugi insya-Allah Okey, tu pesanan saya lah. Nanti once day awak kerja ke apa ke nanti, kita ada meeting ke apa, jawab lah ke mak. Telefon je ada masalah, ada kelas ni, ada tengah meeting, jawab. Kita tak tahu, kita nak, yelah kadang-kadang dia nak pesan kat kita, jangan bagi nampak ni kita ni sibuk sangat lah, sampai ke nak telefon tak angkat ke. Tak ada Okey. Okey guys, okey, ada dapat A, ada jawab Khairul dapat B, Alia dapat A. Okey, yang lain ada dapat tak? Okey, dia nak apa ni? Dia nak, okey, saya faham. Oh, dia nak R dalam sebutan S. Okey, kalau nak R, buat apa kita kembang? Kita tak perlu nak kembang dah. Okey. Jadi kita buat apa? Kita pindahkan 2S. Okey, ni R kuasa 3. Okey, 2S tolak 8 akan jadi 2R R kuasa 3. Okey. Okey, lagi. Okey, 2R kuasa 3. Dia nak dalam sebutan S. Okey, seterusnya Khairul dapat A, Alia Khairul dapat B, ada dapat A. Okey. Apa penyelesaian kita selepas tu? Okey, so kita buat macam mana? Kita permudahkan. Okey, sama dengan kata negatif 2 ni. Okey, negatif 2. Kita katalah 2. Sini akan jadi negatif 1. Okey, 2 kita keluarkan. S tolak dengan 4. Dia jadi macam tu S tolak dengan 4. So kita permudahkan dia. Permudahkan dia. So apa jadi? Dia akan jadi negatif 1 S tolak 4. Kalau kita nak tembak, kita start katalah kita tak tahu dah nak buat. Kita nak tembak dah. Okey. Antara apa jawapan dia? Antara A ataupun B jawapan dia. C dan D memang sah dah salah. Okey. Sah dah salah. Sebab apa? Nanti saya tunjuk. Okey. Kalau kita melihat kepada itu, sebab tu kalau kita nak tembak kena ada ilmu juga walaupun sikit. Biar nampak apa yang kita belajar semua ni, biar nampak hints tu. Sama ada nak tembak A ke tembak B. Okey, katakanlah kita nak tembak A. Ada negatif 1, S tolak 4 dah betul, dah bawah atas tak salah, ada negatif. So macam mana kita nak buat? Oh, macam mana nak jadikan sama satu dah salah. Okey, apa yang perlu kita buat ialah kita kena darabkan atas dan bawah, negatif kiri atas dan bawah. Jadi negatif jumpa negatif akan jadi apa? Positif. Okey. Jadi ini akan jadi negatif, akan jadi negatif positif, akan jadi negatif S, negatif jumpa negatif akan jadi positif 4. So jawapan dia 1/4 tolak S. Ni masih lagi R kuasa 3. Okey. Jadi bila mana kita nak jadikan R sama dengan kita jadikan dia punca kuasa 3, 1 tolak 4 tolak 1/4 so jawapan dia apa? Jawapan dia ialah B. Okey, kaedah macam ni lah kita nak sebenarnya. Kita bukan sekadar nak jawapan. Bukan soal jawapan. Soal macam mana nak mencari jawapan tu. Careless cikgu. Okey, betul. Negatif 4 datang dari mana? Negatif 4 datang dari... Oh, cikgu fakturkan. Okey. Contohnya lah 2S tolak 4 tolak 8. Tolak 8 kan. Cikgu keluarkan 2. Jadi S tinggal kat dalam. 2 darab apa jadi 8? 2 darab 4 jadilah 8. Dia macam tu. Jadi inilah 8. Inilah 4. Sebab tu dah S tu sama dengan negatif 4. Boleh tak Iwan? Bagus Bagus soalan Iwan tu. Ramai nak tanya tapi kenapa kena fakturkan? Kenapa kena fakturkan? Sebab melihat kepada jawapan, tak ada jawapan tu 2.
tak ada jawapan tu ke atas 2, tak ada pun 8 kat bawah tu. Jadi melihat kepada jawapan, saya kena fakturkan, saya kena permudahkan. Bila mana permudahkan, nampak dah jawapan kat situ. Okey, tapi kalau cikgu tak permudahkan, cikgu tak fakturkan dia, cikgu tak permudahkan dia, kena mudahkan dia, boleh bagi atas bawah tu masih boleh dipermudahkan lagi. Okey, bagus Wan. Terbaik Wan. Okey. Kalau cikgu tak masih lagi nampak 8 Wan nampak 8 Wan. Nampak 8 macam ni, tak ada jawapan kat sini 2. Tak ada kat sini 2. Jadi nak tak nak cikgu kena permudahkan. Okey. Okey. Okey, bagus. Kalau kertas 2, macam mana nak tahu kena fakturkan ke tak? Okey, kalau kertas 2, biasanya cari jawapan selagi mana boleh permudahkan, boleh permudahkan. Contohnya lah contoh kata X kan, ini contoh ini contoh. Okey, X sama dengan 2/4. Adakah ni jawapan dia nak? Betul dah jawapan dia. Tapi dalam jawapan akhir, kalau kita nak markah, kena bahagi lagi, mudahkan 2. Bahagi 2, ini pun bahagi 2. Ataupun kita potong-potong dia, 2 bahagi 2, 1. 4 bahagi 2, 2. Yang ni baru dapat markah, 1 markah. Kalau 2/4, masih lagi tidak tepat. Betul, tapi tak tepat lagi. Okey. Boleh. Faham? Bagus, terbaik. Terbaik Wan. Yang ni tak dapat markah lagi, ini kosong lagi. Sebab 2/4, tapi sebab dia boleh permudahkan. Di situlah nak menilai kita ni mahir tak tentang kata sifir, tentang sifir. Okey, bagus. Wan, bagus Wan. Okey, bukan soal jawapan bukan soal, sebab itulah cikgu bagi jawapan, sebab cikgu nak kalau betul-betul awak serius, tolong jawab semua sekali soalan yang ada dalam ni. Betul. InsyaAllah. Awak akan boleh jawab. Okey. InsyaAllah Okey. Antara soalan-soalan ini, antara soalan glamour tadilah, yang tu tingkatan 2. Okey, soalan-soalan yang glamour, tengok awak tengok Ni cikgu dah pecahkan daripada ni poligon asas tingkatan 1. Tingkatan 1 poligon asas. Soalan-soalan dia macam ni. Cikgu dah asing dah. Melaka ada, kita dah asing dah. Kita pun ambil daripada guru-guru kita. Kita dah asing dah. Cikgu-cikgu dah asing dah. Okey, tengok F1, tajuk perimeter dan luas. Macam mana? Itu sebab awak kita tak perlu study semua soalan. Betul, kita study semua soalan, tapi be smart. Biasanya soalan-soalan macam mana dia akan tanya kita. Okey. Okey, soalan. Contohnya lagi soalan lah. Soalan yang mudah lah. Soalan mudah. Soalan ni, ya Allah, soalan pemfakturan pecahan ni. Okey guys. Soalan ni guys. Guys, macam mana awak nak buat kalau soalan-soalan macam ni? Okey. Awak dah tahu jawapan dia B. Tapi betul ke B? Kadang-kadang tu soalan tu salah, jawapan tu salah. Jom kita pastikan adakah jawapan dia adalah B. So macam mana? Cuba buat soalan ni. Cuba awak ambil pen, awak ambil pensel, cuba cabar diri awak. Betul tak awak boleh jawab tak betul-betul soalan ni? Cuba cabar diri awak. Macam mana? Cuba masing-masing, tak kira Idina, Syamimi, Zura, Faris, Ahmad, Alif. Kat sini depan saya ni, tolong ambil pen, cuba cabar diri awak, buat soalan ni, ada tak jawapan awak kat sini? Okey, macam ni Wan, tolong Wan. Kalau boleh tak buat soalan macam ni? Siapa tengok soalan macam ni, dia akan tembak. Cuba mengaku kat sini. Saya cikgu, saya tembak cikgu. Siapa tengok soalan ni, alah soalan macam ni, Allah Akbar, tembaklah. Siapa? Cuba mengaku sekarang ni kat sini. Tak apa, awak tak kenal pun awak. Ada yang nama Zura, Azin, awak tak kenal pun. Kadang-kadang tu nama kakak, nama mak, nama adik. Okey. Siapa mengaku? Tengok soalan ni, dia tembak je. Cepat. Alah, tak mengaku. Okey, B. Oh, Khairul B. Alhamdulillah. Okey. Betul ke Khairul jawapan dia B? Okey. Betul tak jawapan dia B? Soalan ni sangat glamour dalam SPM. Okey, dalam percubaan ke SPM ke. Okey, lepas ni kita masuk soalan yang berkaitan dengan topik-topik awak lah. Psikotetik ke, set ke. Okey, cepat. Macam mana nak buat ni? Tolong buat. Tolong cabar diri awak. Macam mana nak buat ni? Okey, first kali cikgu bagi hints. Macam mana? First kali tukarkan yang ni dulu. Tukarkan yang bahagi tu dulu. Bahagi tukar jadi darab. Okey, bila bahagi,
tukar jadi darab. Okey, M tolak dengan N per dengan 3M tambah dengan N darab. Macam mana darab? Bila darab, yang bawah pergi ke atas, batas pergi ke bawah. Bermakna 6M tolak 2N per dengan M tolak N. Okey. M tolak N kuasa 2. Okey guys. Itu first step awak kena buat. Ini okey Zura, thank you Zura. Okey, betul jawapan dia B Okey, jawapan dia B. Okey, betul dah daripada perlis trial daripada perlis. Okey, lepas tu macam mana nak buat soalan ni? Okey. M tolak N. Okey. Ni bawah ni boleh tak kita faktor? Okey, tak boleh. Biarkan. Yang atas ni boleh tak kita faktorkan? Sebab biasanya tuan-tuan dan puan-puan, dia boleh permudahkan atas dan bawah ni. Dia boleh permudahkan ni. Dia boleh permudahkan atas dan bawah ni. Dia ada kaitan di atas dan bawah ni. Biasanya. Soalan-soalan macam ni, teknik nak jawab, biasanya awak kena fakturkan. Awak kena mahir dalam pemfakturan. Iaitu, keluarkan apa? Keluarkan 2. 2 akan jadi apa? 2 darab 3. 6. 2 darab 2 akan jadi negatif N. Dia akan jadi macam tu. 2 negatif 3M 2 MN. Okey, 3 darab 2N. Okey, good. Kenapa jadi tambah? Patutnya tambah lah kan. Okey, tambah. Okey. 2N tambah 3N. Okey. Lepas tu, M tolak dengan N. Okey, dia ada 2. M tolak dengan N sekali lagi. Okey. Boleh tak setakat ni? Boleh Okey, lepas tu apa function dia? Kita boleh permudahkan dia. Okey, kita boleh potong dia sini, kita boleh potong sini. Okey, yang merah sama dengan merah tu. Okey, yang warna pink ni sama dengan warna pink ni. Yang ni tolak yang ni. Okey. Nampak tak? Ada lagi tak yang kita boleh permudahkan? Tak ada dah. Tak ada dah. So, kita kekalkanlah. Jawapan dia apa dia? Jawapan dia ialah 2 per M tolak dengan N. Ada tak jawapan dia? So, jawapan dia ialah B. Okey. Bila mana soalan-soalan macam ni, 2 step je sebenarnya. 3 step, 2 step je. Mudah sebenarnya kalau kita boleh jawab dengan baik. Dan jangan biarkan setiap soalan yang kita buat tu, jangan biarkan dia berlalu macam tu ya. Next. Lepas tu kita last sekali kita tembak. Tahu? Nah, itu bukan ciri-ciri orang cemerlang lah. Tolong tuan-tuan dan puan-puan. Okey, seterusnya. Soalan-soalan macam ni juga. Okey, cuba buat soalan macam ni. Kaedah yang saya bagi tahu tadi. Bukan soal jawapan Awak cari soal macam mana kaedah yang betul awak cari. Okey, cuba buat 39. Apa soalan dia ni? Cuba buat first kali. Hint cikgu tadi apa? Tengok kepada bahagi. Bila bahagi, tukar kepada apa? Darab. Okey. Bila tukar kepada darab, secara automatik yang atas pergi bawah, bawah pergi atas. Okey, nampak tak? Okey, macam mana cepat? Cuba buat soalan macam ni. Cikgu sentuh algebra dulu. Algebra ni penting algebra Algebra ni asas benda yang topik-topik penting dalam kata sepatutnya awak tak boleh salah, dilarang salah. Okey, dilarang salah dalam algebra ni. Tak boleh. Orang biasanya orang hebat-hebat ni tak boleh salah. Algebra. Okey, apa jawapan dia? Ringkaskan. Okey. Ni soalan ni menyebabkan pemfakturan. Banyak benda soalan ni. Banyak benda ni. Okey. Dan soalan ni pun mudah sebenarnya Okey. First kali siapa dapat jawapan dia? Cepat. Tag. Saya dapat cikgu. Cikgu saya tak dapat cikgu. Okey, cuba mengaku berapa orang dapat, maka orang dapat. Saya dapat cikgu. B. Okey, Ahmad B. Oh, terbaik Ahmad. Okey, bagus Ahmad. Lain. Lain. Cikgu saya tak dapat cikgu. Saya stuck cikgu. Cikgu saya tak
Tak boleh jawab soalan ni? Okey, cepat-cepat. Cikgu macam mana cikgu nak? Ini soalan-soalan mudah yang tak perlu awak nak salah. Okey. Lepas ni cikgu kasih tahu topik-topik yang mana lagi yang selalu keluar soalan-soalan ni. Okey. Jom kita buat sama-sama lah Kita buat sama-sama. Okey, sama dengan cikgu terus fakturkan yang atas ni, cikgu terus fakturkan ya. T cikgu letak kat luar. Tinggal P tambah U. Okey. Bawah cikgu fakturkan P 4T. Okey, 4T. Kenapa 4T sebenarnya ni kuasa 2 kan. Tolak 1, biar cikgu macam tu dulu. Okey, yang ni kalau kita pisahkan dia PU tambah PU P tambah U. Okey, bahagi dengan ini kalau boleh. Alamak, cikgu tak. Cikgu nak pergi cari ruang yang lebih besar sikit kat bawah ni. Okey, yang bawah ni Okey. Yang ni cikgu fakturkan dia P T cikgu letak kat luar, P tambah dengan U. Bawah ni cikgu fakturkan juga P 4T tolak 1 4T tambah 1 darab yang atas pergi bawah, atas pergi bawah, bawah pergi atas Yang ni cikgu fakturkan. Yang ni cikgu terus fakturkan Maksudnya akan dapat 4T tambah 1 4T tambah 1 4T tolak 4T tolak 1 4T tolak 3 bahagi P tambah dengan U, P tolak dengan U. Okey. Yang ni cikgu pecahkan P tambah U, P tolak U. Yang ni cikgu pecahkan P, cikgu fakturkan 4T tolak 1 4T tolak 3. Okey. 4T tolak 1 4T tolak 3. So cikgu bawa naik atas, dia terbaliklah, dia akan jadi terbalik. Yang ni asalnya ialah 4 kuasa 2 T kuasa 2 tolak 1 kuasa 2. Jadi apa jadi? 4T. Okey, yang ni akan jadi 4T kalau awak ingat lagi. 4T tambah 1 4T tambah dengan 4T tolak 1 4T tolak 1 4T tambah 1. Okey, akan jadilah macam ni. Okey. Yang ni cikgu fakturkan P letak kat luar, T tambah U. Okey. Bila dah jadi macam tu, okey, senang untuk kita permudahkan. Pertama sekali, tengok P tambah U kat sini, P tolak 1 kat sini. Okey, apa lagi? Tak boleh dah. Okey, maknanya T 4T tolak 3. Okey, 4T tambah 1. Okey, kat sini P tolak U. Dia akan jadi betul. So carilah jawapan dia apa dia. So jawapan dia kena kembangkan 4T kuasa 2 tolak 3 darab T 3T 4T tambah 1 P tolak U. Ada tak jawapan dia? 4 tambah 1 P tolak U. Ya, betul. Jawapan dia ialah B. Okey. Wah, saya dah lost dah. Okey, sebab yang ni yang cikgu gariskan ni, yang warna kuning ni perlukan kepakaran pemfakturan. Semua pemfakturan. Semua pemfakturan, semua pemfakturan. Jadi kalau awak tak mahir dalam pemfakturan, mulalah tak boleh jawab soalan dengan baik. Okey, insya-Allah. Alright, kita pergi kepada soalan ni pula. Cuba buat soalan ni. Okey, diberi L sama dengan 4M tambah 3. Banyak soalan ni. Soalan ni banyak. Cikgu tak nak sentuh dah soalan ni. Cikgu nak sentuh soalan lain. Banyak Awak kena study banyak soalan ni. Okey, awak kena tengok juga soalan-soalan topik apa ni? Topik poligon tingkatan 2. Topik poligon tingkatan 2. Okey. Cikgu akan sentuh topik-topik terkini iaitu topik-topik kita ini ialah berkaitan dengan
koordinat tingkatan 2, fungsi kuadratik. Okey. Yang terkini, awak belajar yang terkini. Cikgu nak uji yang terkini. Okey, contohnya soalan yang selalu keluar, soalan garis lurus. Okey. Kecerunan bagi garis lurus ialah 4y tolak x sama dengan 10. Dia nak apa? Cari kecerunan. Bila awak jumpa soalan macam ni, awak kena ingat y sama dengan mx tambah c. Garis lurus, persamaan garis lurus inilah dia. Persamaan garis lurus. Di mana M ni adalah kecerunan. C adalah pintasan Y. Okey. X dan Y tu koordinat. Okey, nampak Kita ingat balik. Refresh balik. Okey, macam mana kita nak tahu nilai kecerunan dia? Kita berbalik kepada Y, MX tambah C. Kita tengok. 4/5Y tolak sama dengan 10 tambah X. Biar X sebelah sana. Jadi, 4Y, 5 kita bawa naik atas, 5 kita bawa naik atas, 5, 10 tambah X. Jadi, akan jadi apa? 4Y sama dengan 50 tambah dengan 5X. Okey, jadi nak hilangkan 4 tu macam mana? Bagilah 4 kiri dan kanan. Jadi, apa jadi? Y sama dengan 5x letak ke depan sebab y sama dengan mx tambah c. 50 letak kat belakang tanpa ubah apa-apa per dengan 4. So y sama dengan 5x per 4 tambah 50 per 4. So yang mana m dia? Yang inilah m dia. So m dia adalah 5 per 4. Betul tak jawapan dia B? Betul. Cikgu nak, cikgu bagi modul ni untuk awak cek balik jawapan dia bagi tu betul ke salah. Dengan cara macam mana? Cara boleh awak buat jalan kerja dia. Okey, boleh soalan garis lurus akan keluar, soalan banyak garis lurus ni keluar juga dalam soalan subjektif. Transformasi. Tolong ingat isometri ni. Awak belajar ni sebenarnya, awak belajar topik-topik ni, topik-topik transformasi ni. Okey, ini tingkatan 2 Sebenarnya pada masa sama awak belajar kertas 2. Penting. Kalau boleh fokus transformasi isometri ni. Fokus, ya. Okey, seterusnya. Okey. Okey, cikgu nak buat soalan ni. Soalan ni antara soalan-soalan yang selalu keluar ni. Fungsi kuadratik mana ni? Mana kuadratik cikgu ni? Okey, sorry. Indeks. Cuba permudahkan. Cuba cari apa jawapan dia? Permudahkan, simplify. Ini soalan-soalan hot dalam soalan-soalan yang selalulah keluar. Tak miss lagi lah setakat ni. Okey. Dalam peperiksaan. Cuba jawab. Dengan kepakaran yang awak ada ni, cuba jawab. Apa jawapan dia? Okey, cepat. Kita dah ke akhir rancangan dah ni. Sebenarnya banyak topik yang cikgu nak sentuh. Tapi cikgu sentuh yang awal-awal dulu. Yang biasa-biasa keluar dulu. Ya. InsyaAllah. Di perjumpaan nanti, perjumpaan lain kali. Di akhir, di cuti-cuti sekolah nanti, insyaAllah kita akan dipertemukan lagi. Okey, Faris. Faris selalu Faris ni ya. Antara orang yang awal jawab ni. Bagus Faris. Jawapan apa? A. X kuasa 4, Y kuasa 4. Okey. Ya Faris. Betul lah tu. InsyaAllah tak tahulah. Kita tengok balik jumpa dia. Arif Khairul A, Arif B. Okey, jom kita tengok kita nak kejar masa ni. 5 darab dengan 3 bahagi dengan 27. X, ni X sama X ni. Sama X, bila darab dia akan jadi apa? Tambah. Okey, sambil-sambil awak ulang kaji ni. Sambil-sambil kita ulang kaji tingkatan 3 ni. 2 tambah 2. Y kuasa 6. Bila bahagi dia akan jadi tolak. Jadi 27 bahagi dengan 27 akan jadi apa? 1x tambah 4. Y 6 tolak 2 kuasa 4. So jawapan dia ialah A. Okey, terbaik. Tahniah. Boleh dah tu. Alhamdulillah. Okey. So kena ingat balik kalau darab
kalau kita ulang kaji balik, X 2 darab X kuasa 2, dia akan jadi apa? 2 darab dengan 2 sama dengan X kuasa 4. Okey, X kuasa 4. Kalau X 2 kuasa 2 darab 2, maknanya X 2 darab 2. Kalau kurungan X kuasa 4. Kalau tambah, kalau darab jadi tambah, kalau kurungan dia akan jadi darab. Contohnya lagi, X kuasa 3 darab X kuasa 2 sama dengan X kuasa 6. Kalau X okey. Okey, katakanlah X kuasa 3 darab X kuasa 2. Lain. X akan jadi apa ni? X 3 apa? Tambah dengan 2. X kuasa 5. Dia lain. Okey. So kena bezalah antara kurungan dan darab. Okey, kurungan dia 6, kalau darab dia akan jadi tambah. Okey. Ini soalan-soalan yang selalu keluarlah. Okey, cuba cari okey, nilai X. Ni soalan percubaan dari mana ni? Okey, cuba cari nilai X 94. Soalan 94 ni. Okey, cuba cari. Nampak tak? Diberi 8 kuasa X 5/2 bahagi 28 kuasa 2X. Find the value of X. Ingat lagi tak jalan kerja macam mana nak buat soalan-soalan macam ni? Okey, Zura. Okey. Okey, tolong. Apa jawapan dia? Okey, macam mana nak cari kaedah soalan macam ni? Okey, sekejap jika aku masuk persamaan kuadratik sikit. Okey, biasanya 5/5/5/2 ni akan ada ke asas 8. Asas 8 ke asas 2 ke. Cuba cari berapa? 8 darab berapa kuasa 2? Sekejap 5/2. 8 darab okey, apa jawapan dia? Okay, 8 darab kuasa 3. Betul, Faris. 8 kuasa 3. Okey, jadi 8X sama dengan 8 kuasa 3 82X. Dia jadi macam tu. Okey, jadi biasanya kita abaikanlah X sama dengan okey. Ni akan jadi apa? 3 tolak 2, 2X. Okey, kalau nak bagus lagi 8X sama dengan 83 tolak 2X. So kita abaikan 8 tu. 3 tolak 2X. Bukan 2 kuasa 8 ni. 2X. Okey, so cari nilai X. Sebenarnya X tambah 2X sama dengan 3. Lepas tu 3X sama dengan 3. X sama dengan 3 bahagi dengan 3 sama dengan 1. So jawapan dia ialah A. Betul, jawapan dia A. Okey. So macam itulah kaedah macam mana nak jawab soalan-soalan yang modul yang saya bagi tu. Semua soalan-soalan yang berkaitan dengan soalan objektif. Banyak ni soalan yang ke-94. Dari pelbagai negeri, soalan-soalan percubaan. Okey. Lagi cuba simplifykan. Ni ramai juga pelajar yang tak boleh jawab soalan macam ni. Simplifykan. Macam mana nak simplifykan? Ingat, simplify ni mudah sangat-sangat. Mudah. Kalau kita tak tahu macam mana nak buat, kita boleh permudahkan dia. Okey, jom. Kita tengok 9, 3 kuasa 2, kata 9. X kuasa 3, ada lagi tak 3? Ni
Oh, tambah. Dia akan jadi tambah dengan 2. Ada lagi X ni, tambah dengan 2. Okey, ada tak X? Oh, 1. Mana tolak dengan 1? Sebab bahagi. Okey. Yang ni, okey, kalau boleh, kita asingkan. Kita asingkan. 9 darat negatif 8 per dengan 24 X, Y, Y. Y kuasa 5. Darat dengan Y ada. Tambah 1 ni kuasa 1. Tolak dengan 4. Sebab bahagi. Okey, so 9 yang ni kita boleh permudahkan. Sifir. Katakanlah sifir. 1 akan jadi 3. 9 bahagi 3. 3. Jadi sini negatif Ni negatif 1. Negatif 3 X kuasa 2. Kuasa 2, 3 tambah 2, 5, 5, 1, 4, Y, 6 tolak 4 sama dengan 2. So, ada tak jawapan dia? So, ini jawapan dia ialah B. Betul tak B? Ya, betul. Macam tu lah. Cara nak buat soalan macam ni ialah, sebab itulah cikgu dah bagi jawapan. Tolong buat kaedah-kaedah. Tolong ingat balik kaedah. Macam mana katalah nak cari. Bundarkan kepada 2 angka bererti. Mana buku 2 angka bererti? Mana 2 angka bererti? Mana? Okay, macam mana alamak, soalan ini tak ingat lah. Cuba cari. Belek balik buku-buku. Kalau boleh biar ada buku rujukan yang tebal tu. Tingkatan 1 hingga tingkatan 3. Ataupun katalah study YouTube ke, study TikTok ke. Okay, macam mana 3 angka bererti macam mana alamak? 2 angka bererti tak ingat lah. So macam mana angka bererti? Okay, ni 1, 2. Itu 2 angka bererti. So 9. Awak buat macam ni. 0.0897. 9 ni awak bulat. 9 ni kita bulat. Okay, ini angka bererti ni. 1 angka bererti, 2 angka bererti, 3 angka bererti. Ini 2. Bulat macam tu, tengok 7. Oh, 7. 7 ni menghampiri 10. Okey, contoh sosok tambah dengan 1. Okey. Tambah dengan 1. Okey, menghampiri 10. 9 tambah 1, 10. Okey, 0, 1 juga. Ni 1.8, 9. So, jawapan dia ialah, adakah 0.09? Tak. Nak 2 angka bererti bermaksud inilah jawapan dia. Yang ni salah Yang ni salah, yang ni salah. 0.900. Sebab di sini ada hanya 2 angka bererti. Ini sahaja 2 angka bererti. Okey. Jadi tolong lepas ni cikgu nak tolong study balik yang mana bundarkan. Cikgu akan sentuh sikit-sikit je. Sikit-sikit yang malam ni. Tadi kita dah sentuh banyak. Okey. Ni 3 angka bererti. 3 angka bererti macam mana ni? Macam mana kalau soalan macam ni? Ungkapkan 4.062 sebagai satu nombor tunggal yang betul kepada 3 angka bererti. Kalau negatif 2 ni dia makin kecil. Bermakna 4 darab 062 sebenarnya dia darab 1 10 kuasa 2. Jadi, bila dalam keadaan macam ni, 4.062 sebenarnya bahagi dengan 10 dah bahagi dengan 100. 100 ni kita ke belakang 1, 2. Mana 0.004.062. Dia nak 3 angka bererti. Mana 3 angka bererti? Ini angka bererti dia. Okey, 00 tak dikira angka bererti. Ini 1, 2, 3, 4. Mana yang ketiga? 3 angka bererti di sini. Bulat 6, tengok 2. Okey, jadi 2 menghampiri 0, jadi 0 lah. 6 kekalkan 04, 0.0406. So, apa jawapan dia? Jawapan dia ialah, kalau kita tengok kat situ, C. Betul lah jawapan dia, C. Okey. Sama tak apa yang kita buat? Kalau 62 salah. Sebab dia jawapan tadi. Kalau 40 salah. Ini salah. Okey. Cuba cek balik. Di mana lagi soalan bab-bab yang kita lemah. Tadi melibatkan persamaan linear, rumus algebra, pemfaktoran. Kita belum masuk lagi. Ini adalah tingkatan 3 ni. Ini tingkatan 3. Banyak Aku tengok kat sini, banyaknya soalan-soalan macam ni. Cuba tengok balik soalan-soalan macam ni. Kalau tak boleh jawab, tolong study balik. Soalan dia macam ni macam mana cikgu? Saya tak boleh bawa cikgu. Boleh. InsyaAllah awak boleh jawab.
Dengan kata lain, kena study balik. Tengok balik. Hitungkan nilai 9.74. Macam mana orang nak buat Cikgu? Allah telah ajar cikgu. Okey, boleh, tak masalah. Okey. Ni kalau pandai kalkulator boleh tekan kalkulator. Okey. Cuba cari jawapan dia. Macam mana nak buat soalan macam ni? Guys, macam mana nak buat soalan macam ni? Kita ada kalkulator ni. 9.74 bahagi dengan 4.32. 9.74 bahagi dengan 4.32. 2.25. Okey. Okey, 10. 2 tambah 5. Okey. Okey. B, betul tak B? Betul B okey guys, macam ni guys. Okey, dia macam ni. 9.74 darab 10 negatif 2 bahagi 4.32 darab 10 kuasa 5. Okey, 10 ni asas dia, asas yang sama dah ni. Asas sama ni. Ni asas. Ni kita nak, ni dalam bentuk nombor indeks tadi. Okey, kita bahagi siap-siap yang ni. Kita bahagi siap-siap yang ni. Dia akan dapat 2.25. Dia akan dapat 25 darab ni 10 negatif 2 bahagi akan jadi apa? Tolak. Jadi 2.25 jadi darab 10 negatif 2 akan jadi negatif 7. So mana jawapan dia? Jawapan dia ialah B. Ingat, kalau bahagi dia akan jadi tolak. Awak kena buat macam ni. Tukar dalam, kalau bahagi ni tukar terus dalam keadaan macam ni. Kalau buat macam tu mungkin nampak confused sikit, nampak ni sikit alright, boleh. Okey. Jadi kena berhati-hati. Ini cikgu nak tengok lagi yang ni banyak ni. Kalau awak tengok soalan-soalan bentuk piawai selalu keluar dalam soalan-soalan pertama, soalan kedua, lepas tu asas nombor. Cikgu nak pergi kepada yang awak dah baru belajar ni. Mana persamaan kuadratik ni? Ada tak? Banyak yang tuan-tuan ya. Kita baru sentuh bab 3 ni, 3 atau 4. Mana 3 atau 4 ni? 4. Yes, persamaan kuadratik. Apa jawapan dia guys? Ni awak nak guna kaedah mana ni? Faktorkan. Selalu juga keluar soalan. Awak dah belajar dah masa 3 atau 4 ni. Fresh lagi. Macam mana? Kalau nak tembak pun nak tembak dalam keadaan macam mana? Okey guys, kalau nak tembak, katakanlah awak tak tahu nak buat. 6 darab 3 dah confirm dah 18. X kuasa 2. Sini apa sini? 6 darab 3 18. Confirm dah salah. Okey. Lepas tu tahu atas ke bawah. So kadang-kadang kita boleh guna kaedah cuba jaya. Okey, kalau nak tembak A ataupun B lah. Okey, katakanlah kita 2 darab 3. 2 darab 3 sama dengan 6 X kuasa 2. 2X darab 2 negatif 4X. 3 darab 1 tambah dengan 3X. 1 darab negatif 2 sama dengan negatif 2. 6X kuasa 2 tolak X tolak 2. So adakah jawapan dia sama? Salah. So confirm lah jawapan ni. 2 darab 3 6X. 2 darab 2 4X dengan X kuasa 2. 1 negatif 3X. Okey, ni akan jadi dapat negatif 2. So 6X kuasa 2 tambah dengan X tolak 2. So jawapan dia ialah D. Betul tak jawapan dia? Okey, betul. Okey, tugas awak ialah semak balik jawapan awak. Okey, yang cikgu bagi tu tugas awak ialah semak balik jawapan di atas. Betul ke salah? Tolong cari. Kalau awak boleh buat sehingga berapa ni? Ni soalan-soalan macam ni. Antara graf berikut yang mana mewakili? Ni selalu juga keluar ni. Mewakili negatif 12 tambah X kuasa 2. Biasanya dalam kelas saya akan tunjuk dah. Okey, kita pergi kembali. AX kuasa 2 tambah BX tambah C equal to 0. Kita berbalik kepada soalan ini. Okey. Soalan ini adalah tengok X kuasa 2. Dia
Ni senyum. Ni masam, salah dah. Ni mungkin betul. Mungkin betul. Ni masam, salah dah. Ni mungkin betul. Okey. Macam mana guys kita nak cari? 12 pintasan ni, tengok. Pintasan C. C adalah pintasan ni. Ini adalah pintasan Y. Okey, ini nak menentukan graf kita senyum ataupun masam. Jadi tengok. Okey, masam, salah dah. Okey, kita punya pintasan. Mana pintasan? Negatif 12. Ini salah dah. Positif 12. Ni keberkalian betul. Ni salah dah sebab positif 12. Ni keberkaliannya betul. So mana? Pintasan sebelah sana ke sebelah sini? Okey, so kita kena cari paksi simetri. Bila dah 3 ke 4 tu, mana paksi simetri? Maknanya paksi simetri apa ya? X sama dengan apa dia? Negatif. Apa negatif? B D cikgu. Kedua 2A ataupun X1 tambah X2 bahagi dengan 2. Ini adalah paksi rumus paksi simetri. Kita tahu graf mana yang menepati ciri-ciri yang kita nak. Sama ada dia negatif 4 ke negatif. Ni tak apalah. Kita tahu dah negatif 4 dengan 4. Macam mana Tengok kat sini balik. AX maknanya Fx sama dengan X kuasa 2 tambah X tolak dengan 12. Okey, kita tengok A apa dia? A sama dengan 1. B sama dengan 1. C sama dengan negatif 12. So, masukkan dalam rumus. Okey, B sama dengan 1. 2A. A sama dengan 1 bermakna negatif 1 per 2. Jadi, dia berada di sebelah negatif. Negatif 1 per 2 berada di sebelah sini. Jadi, puncak dia ialah di sini. Jawapan dia ialah kalau di sini adalah positif. Jadi, salah. Betul tak jawapan dia D? Betul. Jawapan dia D. Okey. Ini benda-benda yang awak kena perhatikan lah. Bila mana ada persamaan kuadratik banyak. Tengok soalan-soalan kuadratik. Banyak sangat. Dia boleh tanya graf. Dia boleh tanya paksi simetri. Dia boleh tanya macam-macam. Tengok. Cari persamaan paksi simetri. Cari persamaan paksi simetri. Apa jawapan dia? So, GX. Awak tengok balik. AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Mana A? A sama dengan 2. B sama dengan 4. C sama dengan negatif 3. Dia kata nak paksi simetri. Rumus dia ialah X sama dengan negatif B per dengan 2A. B apa dia? Negatif 4. 2 darab 2. Negatif 4 bahagi dengan 4 sama dengan negatif 1. So inilah jawapan dia. Okey, betul tak jawapan dia? Betul. Okey guys, ini benda yang cikgu nak tunjukkan malam ni. Sebenarnya inilah pattern soalan yang selalu ditanya dalam SPM ataupun soalan akhir tahun, bertengah tahun, wasa ke apa, peperiksaan akhir tahun untuk tingkatan 4. Jadi inilah pattern soalan dia. Okey, tugas awak ialah cikgu dah bagi dah modul tu dalam apa? Dalam WhatsApp. Tugas awak ialah menentukan sama ada betul ke tidak jawapan ni. Ni. Betul ke tidak jawapan yang cikgu bagi ni. Dengan cara mana? Buat jalan kerja kat tepi tu. Conteng lah. Kalau boleh print lah sebanyak-banyak awak boleh print. Print kat kedai ke apa semua. Mungkin kalau ada printer sendiri boleh print sendiri. Ataupun seorang print lain photostat ke. Inilah pattern soalan dia. Okay. So cikgu nak biar awak tahu kaedah macam mana nak mencari jawapan. Pada masa yang sama, awak juga boleh belajar macam mana nak tackle soalan kertas 2 dengan kaedah macam ni. 2 dalam 1 awak belajar. Pertama, cari jawapan betul salah.
dengan kaedah-kaedah beberapa kaedah yang ada dalam ni. Lepas tu pada masa sama bila keluar soalan hampir sama soalan yang keluar, hampir sama soalan yang keluar dalam kertas dua, awak juga boleh jawab. Pada masa sama awak belajar dua dalam satu, insya-Allah. Okey. Jadi masa semakin mencemburui kita, mungkin ada tolong banyak soalan-soalan dah ni. Awak study lah tengok. Tak tahulah berapa banyak ni. Jap kita tengok berapa banyak ni. Subhanallah. Rajinnya. Ni. Sehingga 300 soalan. Ada 300 soalan. Kalau awak boleh buat 300 soalan, dalam masa buatlah soalan ni 5 hari, 5 soalan sehari ke, 10 soalan sehari ke, insya-Allah awak boleh tackle soalan-soalan objektif. Awak boleh buat soalan objektif. Kalau 40 markah, bolehlah 35 per 40. Cantiknya 40 per 4, lulus dalam tangan dah kat situ. Tu nak bagi tahu kat awak. Teknik-teknik macam mana nak tackle soalan-soalan objektif. Okey. Memang malam ni kita pergi fokus kepada soalan-soalan sekolah rendah lah. Soalan kertas 1. Okey. So kalau boleh tolong, kalau ada modal sikit tolong print lah. Kena korban sikit lah. Pattern soalan objektif. Ini adalah soalan-soalan trial 2023. Baru lagi. Fresh lagi. Okey. Jadi dengan berakhirnya soalan itu tadi, cikgu rasa kita bolehlah stop. Kelas kita dah hampir 2 jam dah kelas kita. Okey, sikit lagi nak cukup 2 jam. Jadi kita berakhir dulu di sini insya-Allah. So gunalah cikgu, esok insya-Allah cikgu akan bagi modul lain pula. Modul lain pula. Kalau boleh proses, kalau tak boleh tak apa. Next masa awak boleh simpan dan jadikan dia sebagai untuk untuk bekalan awak di akhir kelas nanti insya-Allah. Okey, jadi itu sajalah untuk perkongsian kita pada malam ini. Cikgu harap sedikit sebanyak memberi sedikit manfaat apa yang kita pelajari pada malam ini. Jadi itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Siapa dapat belajar sesuatu tak Kak? Saya belajar sesuatu cikgu. Terima kasih cikgu. Okey. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama insya-Allah. Assalamualaikum. Okey, waalaikumsalam. Assalamualaikum cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Jangan lupa study soalan ni. Okey, kalau tak boleh dalam handphone ada, buat kertas kerja. Okey, terima kasih semua. Aziz, Amanda, terima kasih. Cikgu. Faris, terima kasih. Okey, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Jumpa lagi pada malam esok ya, insya-Allah.